لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال إياك اللهم صل على سيدنا محمد إياك أن تخرج من هذه الدار وما ذقت حلاوة حبه. اللهم صل على سيدنا محمد. ليس حلاوة حبه في المآكل والمشارب لأنه يشاركك فيه الكافر والدابة بل شارك الملائكة في حالة الذكر والجمع مع الله والجمع على الله تعالى لأن الأرواح لا تحتمل وساوس النفوس. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى إياك jaga-jaga kamu an takhruja min hadhihi dar bahwa kamu keluar daripada negeri ini. Negeri ini maknanya dunia ini. Wa ma dhuqta sedangkan engkau masih belum merasa halawata hubbihi kemanisan mencintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif rahimahullahu taala iyyaka jaga-jaga ini satu pengawasan agar kita berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ada pengawasan yang diberikan oleh musannif rahimahullahu taala?
pengawasan yang diberikan oleh musannif an takhruja min hadhihi dar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bahawa kamu keluar daripada negeri ini, iaitu keluar daripada dunia ini, maknanya mati. Wa ma dhuqta, sedangkan engkau masih belum merasai ataupun mengecapi halawata hubbihi, kemanisan mencintainya, iaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar daripada dunia sedangkan dia masih belum merasa kemanisan mencintai Tuhan. Yang pertama, dia duduk dalam dunia seperti dia duduk dalam neraka. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kedua, dia terlepas daripada mendapat syurga di dunia. Ini ialah musibah yang menimpa orang yang tidak pernah mengecap mencintai Tuhan, tidak pernah mengecap kecintaan, kemanisan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita sebab satu saja tujuan dan hikmahnya, iaitu untuk kita dapat merasai mencintainya. Itu ya tujuannya. Maka sebab itu Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Ya'budun tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya'budun maknanya ya'rifun. Maknanya tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengenalku. Jadi maknanya, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita untuk kita mengenal dia, jadi bila mana kita kenal Allah, di situlah terletaknya kecintaan kita pada Allah. Sebab pepatah kita pun pakai, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal Tuhan, maka timbul rasa cinta. Bila timbul rasa cinta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka penggunaan title yang diberikan pada kita ialah arifun ataupun arifin, orang yang kenal Allah. Jadi tidak ada kenikmatan yang paling besar hidup dalam dunia melainkan kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata Sufiyah, ma'rifatullahi jannatul arifin. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah syurga orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka kita mengaji sebelum subuh tu ialah untuk kita nak belajar secara manual bagaimana kita nak kenal Tuhan. Jadi bila mana kita kenal Tuhan, di situlah terletaknya syurga kita. Kalau kita kenal Tuhan, apa sahaja takdir yang Allah tentukan pada kita, semua kita rasa bahagia. Bukan sekadar kita diberi nikmat, tapi diuji dengan ujian yang berat sekalipun, kita berasa kita mendapat nikmat. Sebab dengan Tuhan ni, kalau diuji, berarti dia pandang kita. Kalau dia tak uji kita, berarti kita tak dipandang dia. Sebab itu sebab Nabi SAW sebut, Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia mengasihi seseorang hamba, ibtalahu, dia menguji hamba tu. Itu mana dia kasih. Dia kasih, dia uji. Itulah perbezaan manusia mengasihi dengan Allah mengasihi. Manusia kalau mengasihi, dia akan ambil hati. Dia akan menangi hati kita.
dia tak buat kita tak suka. Ini kalau manusia mengasihi. Tapi kalau Allah mengasihi, kelainan kasih dan cintanya, dia menguji. Itu uniknya Allah mencintai. Pasal apa dia menguji? Sebab ujian mendekatkan kita pada dia. Sebab setiap orang yang tahu ataupun memahami konsep ujian, dia faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak kat dia. Macam mana Allah nak? Bila seorang tu diuji, maka seorang tu akan kembali pada Tuhan. Sebab dia tahu ujiannya tak akan dapat diangkat oleh siapa-siapa pun kecuali Allah sahaja yang dapat mengangkat ujian. Ini tempatkan sebab ujian tu mai daripada Tuhan. Tuhan juga yang mengangkat. Ketika tu dia tak tengoklah pada yang lain, dia tengok Tuhan ya. Dia tak tengok orang yang cerca dia, dia tak tengok orang yang mencaci dia, dia tak tengok orang yang menghina dia, orang yang memperlakukan pada, tak tengoklah, dia tengok Allah ya. Sebab semua tu tak akan berlaku kalau Allah tak nak. Allah nak, Allah buat. Jadi bayangkan apa yang Nabi rasa ketika Nabi dibaling dengan batu ketika Nabi berada di Taif. Apa Nabi rasa? Nabi merasa perasaan kehambaan yang tak pernah dirasa oleh seorang pun yang Nabi rasa. Sebab Nabi ialah ana asqakum billahi wa akhsyah. Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Nabi ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi ialah orang yang paling takut pada Allah. Berarti makam takut Nabi, makam takwa Nabi, makam rasa Nabi, tak ada siapa yang pernah berasa. Itu makam Rasulullah. Jadi subhanallah. Baik. Ini antara baik-baik munajat Nabi. Ila man takiluni, kepada siapa engkau nak serah aku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada yang jauh yang nak menghujum aku. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah hikmah diuji. Hikmah diuji ialah merintih. Seseorang tu merintih, seorang tu bermunajat. Dan tidak ada perasaan merintih dan munajat yang paling indah melainkan sesaat diuji Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sudah dekat dengan Tuhan tak minta lepas. Faham tak? Kalau sangat dekat dengan Tuhan diuji tak minta dilepaskan. Dia serah pada Allah. Allah nak berapa lama ikut dia. Sebab Allah nak bila diuji seperti dibelai. Bila dibelai, biarlah. Dia nak belai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni orang kata apa? Muka ni kalau tengok nak gelak lah. Muka pak lawak. Tu tak cakap ni, bercakap mesti orang gelak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi pergi market, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tengok dia ni tengah duk beli. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke belakang dia, peluk dia. Peluk dia, tutup mata dia. Bila Nabi peluk dia, tutup mata dia, dia tahu yang peluk dia Nabi. Pasal apa? Sebab Nabi kita wangi. Mana ada bau yang semacam seperti bau Rasulullah. Jadi oleh kerana dia tahu tu Nabi yang peluk dia, yang tutup mata dia, dia biar lama. Faham tak? Dia biar lama. Sebab dia nak dia tu lama berdempetkan dengan Rasulullah. Mulia.
Begitu juga ada sahabat-sahabat yang lain. Allah Sayyidina Muhammad. Nabi bagi salam sekali, Nabi bagi salam sekali, dia tak jawab. Nabi bagi salam kali yang kedua, tak jawab. Nabi bagi salam yang ketiga, tak jawab. Nabi kata, pasal apa hang tak jawab? 3 kali dah aku bagi salam ke hang. Ya Rasulullah, saya hendak banyak salam daripada Rasulullah. Tu mana kenal, memahami. Maka sebab itu maqam ni, lepas tu kita minta Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkan kami seperti hidup para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ketika mana dia berada di Mesir, Allah uji dia dengan penyakit buasir. Mana penyakit buasir ni, darah keluar tak berhenti macam rumput turun darah. Kalau turun tak berhenti, kena duduk dalam salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali keluar darah, pergi ambil wuduk, basuh, ambil wuduk. Sebab dia nak menulis, Imam Syafi'i dia nak menulis kitabnya dalam keadaan wuduk. Teruk tak? Teruk. Teruk sungguh-sungguh. Ketika itu apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya Allah, kalau ini mendekatkan diriku pada Engkau, ya Allah, tambahlah ya Allah. Kalau hal ini mendekatkan diri aku pada Engkau, tambahlah wahai Tuhan. Pelik doa dia. Pasal apa? Sebab kenal Tuhan, tahu konsep ujian, Tuhan kasih. Jadi munajat dia ni sampai kepada gurunya Imam Waqi'. Guru dia pun panggil dan kata pada, macam hang tak boleh hang doa dengan doa tu. Hang ni keperluan masyarakat, umat tak ke hang. Jadi kalau hang sakit, macam mana? Siapa nak mengaji? Macam mana orang nak? Tu maknanya kata guru dia, hang tak boleh doa macam tu. Baru dia akur. Tapi nak cerita tu, itulah orang yang faham konsep dan maksud ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada seorang sahabat Nabi, Imran bin Muhsin. Dia selalu mendapat salam malaikat. Tapi dia tak tahu kata tu salam malaikat. Assalamualaikum. Siapa dia? Waalaikumsalam. Tak ada orang. Selalu dapat salam malaikat. Akhirnya dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa lu bagi salam kat aku? Selaku aku dengar salam, tapi aku tak dengar, tapi aku tak nampak orang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi kata, tu salam malaikat kah? Tu maqamul awliya. Tu salam malaikat kah? Dia pun syukur, alhamdulillah. Lama lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak dengar dah salam malaikat. Bila dia tak dengar dah salam malaikat, dia pun nampak ke Rasulullah, ya Rasulullah, tak dengar dah salam malaikat, tak dengar dah salam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak dengar dah ya Rasulullah salam macam hari tu. Nabi kata, hang penyakit buasir kan? Ya Rasulullah. Lepas tu hang berubat dah kan? Ya Rasul, lega dah kan? Lega dah. Nabi sebenarnya sebab tu hang tak dapat salam malaikat dah. Di atas sabarnya dengan penyakit buasir ni, Muhammad SAW, penyakit buasir ni dia goliknya penyakit orang yang ngaji. Orang mengaji, orang mengajar, walidnya lah. Pasal apa? Sebab duduk lama. Sejam, 2 jam, duduk mengaji lama. Jadi akhirnya Muhammad subhanallah, Nabi kata, tak dapat lah salam malaikat. Berubat dah, lega dah. Maknanya, dengan sabarnya, dengan ujian tu, dia mendapat pendampingan malaikat.
Perlu di antara kita, di antara hikmat perjalanan kita pada Tuhan ni adalah untuk kita seperti malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ialah makhluk yang berada di tingkatan paling dekat dengan Tuhan. Malaikat. Betul, kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, kita kena berjuang sampai kita ke malaikatan. Malaikat tak boleh hidup tanpa Tuhan, tanpa zikrullah, tanpa tasbih. Rasa tak macam mana diri kosong kalau tak berzikrullah? Boleh dah hidup tanpa zikrullah? Tak boleh hidup tanpa zikrullah. Tu malaikat. Kita tak boleh hidup tanpa Allah. Tanpa Allah maknanya tanpa zikrullah, ingat pada Allah dan sebagainya. Jadi subhanallah, contoh. Macam mana rasa masuk waktu sembahyang tak sembahyang lagi? Rasa macam mana? Rasa macam mana? Bila boleh sembahyang, rasa macam mana? Itulah hidup ma' Allah. Begitulah ahli zikir dengan zikir. Mereka tak boleh hidup tanpa zikrullah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu bila mana seorang tu dah merasa dan mengecap cinta pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata musannif, jaga-jaga kamu keluar dari dunia ni sedangkan kamu masih belum pernah merasa kemanisan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Tuhan ni dia tak masuk kalau kita ada cinta pada makhluk. Hatta kalau kita ada cinta pada diri kita sendiri pun tak masuk cinta Allah. Kita dah tak cinta dah pada makhluk, tapi kita masih mencintai kita. Masih ada kepentingan diri, kesukaan pada diri. Masih ada. Bila berdepan di antara kepentingan Tuhan dan kepentingan kita, kita utamakan kepentingan kita, kita tinggalkan kepentingan Tuhan. Berarti kita cinta pada diri kita sendiri. Bila mana kita ada kecintaan pada diri kita sendiri, sallallahu Sayyidina Muhammad, jadi kita tu masih belum dapat merasa mencintai Tuhan. Macam mana? Makan nak sedap-sedap, tidur nak sedap-sedap, minum nak sedap-sedap. Semua nak sedap-sedap. Berarti kita ada kepentingan diri, cinta pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan bila mana dia kasih dia panjang umur seseorang. Bila dia panjang umur seseorang, bila seorang tu menjelang umur yang panjang dan tua, banyak kekurangan, banyak dah yang dia kurangkan. Minat, favorite, kesukaan diri dia. Sengaja Tuhan buat. Allah program kan. Makan pun tak banyak dah, tak lalu lah. Dululah suka lah makan nak tu, lah tak suka dah. Tuhan kurang lah. Pasal Tuhan nak bagi cinta dia. Tuhan nak masuk cinta dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita kurangkan cinta kepada dunia dan makhluk, akan masuklah kecintaan Allah dalam diri kita. Maka sebab itu Nabi kata pada orang yang umur panjang, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu siapa umurnya panjang, amalnya baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jadilah orang yang penuh kebaikan tanpa sengketa, hidup tanpa sengketa. Hidup ni kalau ada persengketaan tak bahagia. Macam mana kita nak hidup tanpa sengketa? Maafkan orang, itu ya. Kalau kita masih belum maaf, kita masih belum maaf, berarti kita ada dendam. Itu yang menyebabkan kita duduk dalam neraka di dunia. Tak tenang, gila pun jadi. Dengan sebab jiwa kita tak betul. Jiwa ni kena tenang. Biarlah orang buat apa, kita buat.
Masalah sana. Satu alam dalam dunia nak cerca kita. Cerca habis. Boleh buat macam tu? Kalau dalam hati tak ada Allah. Tak boleh buat. Jiwa yang kosong, yang ra'i makhluk. Kalau kita, jiwa kita penuh dengan Tuhan, makhluk tak ada lah. Hilang makhluk. Diri kita pun tak ada lah. Banyak orang yang dia suka dipuji. Suka diangkat. Suka di respect orang. Bila nak tu tak ada lah. Tuhan tak ada. Pasal hang cinta ke hang sendiri. Faham? Jangan kita tak boleh cinta pada kita. Kena cinta pada Allah. Diri ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diri kita ni, kita nak Allah pandang. Manusia pandang tak perlu. Kalau kita buat baik orang petikai pi. Kita bukan buat baik kerana orang, betul tak? Kita buat baik kerana Allah. Tu panggil ikhlas. Tak ikhlas yang orang petikai kita tak ikhlas. Tak ikhlas tu. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni Tuhan ya. Kalau kita nak orang puji kita, respect kita, pandang kita, hak kita buat tak ikhlas, hang buat kerana orang. Jadi bagi masuk hak Ustaz kata ni, bagi masuk dalam diri dengan hati. Jangan dengar tengah kanan keluar tengah kiri, masuk kiri keluar tengah kanan. Tak. Mengaji lama tapi tak masuk. Na'udzubillah min dzalik. Bagi biar masuk paku bagi dalam-dalam. Katok pukul bagi masuk dalam-dalam ni. Orang tak ada, Allah ya. Semua Tuhan. Bila kita semua Tuhan tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam Hajar. Ni cerita pengorbanan orang di Mesir Haji ni. Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan bawa pergi di Mekah. Mekah waktu tu bukan macam Mekah lah. Mekah yang hanya ada gunung-gunung batu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mekah yang buminya gersang, buminya kontang. Bila Tuhan suruh buat pi, Nabi Allah Ismail serta ibunya Hajar buat pilah daripada Palestin ke Mekah. Palestin negeri subur. Palestin ada Sayyidina Muhammad. Mekah ni negeri gunung batu. Bila sampai di Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim pun tahu anak dia buat turun bekalan yang ada sebagai usaha sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu tak tu oleh kerana perintah ni ikut rapat. Bukan suruh buat pi lepas tu sembang-sembang dulu, pujuk-pujuk tak. Assalamualaikum. Patah balik. Tu ikut perintah betul. Bila Nabi Allah Ibrahim patah balik, Hajar tanya, "Hai Ibrahim, sallallahu Sayyidina Muhammad, Allah kah yang perintah ni?" Ya. Kalau Allah perintah, tak apa. Tu iman. Kalau Allah yang perintah, tak apa. Pasal apa? Sebab Allah tidak pernah mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Allah tak pernah mensia-siakan orang yang berbuat baik. Tak pernah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Allah dah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah buat solution kat dia. Allah buat pelepasan daripada masalah. Tak pernah orang yang berbuat baik dibiarkan Tuhan. Tak pernah. Tak pernah diabaikan oleh Tuhan. Selalu dipandang oleh Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi jaga-jaga keluar dari dunia tanpa cinta Allah. Laisa halawatu hubbihi fil ma'akili wal masyaribi. Bukanlah kemanisan cintanya itu pada makanan, wal masyaribi, dan pada minuman. Li'annahu yusyarikuka fihil kafiru waddabatu. Kerana kalaulah kecintaan Tuhan itu
duk pada makanan, duk pada minuman. Hal tu orang kafir pun join. Binatang pun bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kafir suka makan yang sedap-sedap, minum yang sedap-sedap. Bukan tentu duk pada cinta Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bal syarikil malaikata. Bahkan ataupun tetapi berkongsilah engkau akan malaikat fi halati zikri, pada ketika zikrullah. Bagaimana malaikat merasa hidup dan indahnya berzikrullah. Sebab itu orang yang berzikir ni, kata ulama sufiah, ahlu zikri bi zikrihim ka ahli lahwi bi lahwihim. Ahli zikir dengan zikir mereka seperti ahli hiburan dengan hiburan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tenggelam dalam konsert yang gila tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kami pernah sekali waktu muda-muda dulu buat satu program malam sambutan merdeka, iaitu pergi bagi risalah dakwah. Kawan yang pernah pergi, dia kata kita sekat pukul 12 ya. Pukul 12 kena balik. Pasal apa? Sebab daripada awal sampai pukul 12, kalau kita bagi risalah tu orang terima lagi. Pasal yang mai waktu tu ialah orang bawa keluarga, makan kacang, relax. Lepas bila pukul 12, hak tu balik. Mai hak baru. Hak baru ni masalah Sayyidina Muhammad, yang mula-mula ni gila. Malam tu subhanallah, kalau pukul 12 ni gila. Lepas lagu, lepas muzik, lepas gila. Gagah bagi kena tenang. Sebab lepas zuk dalam zikir apa? Zikir apa? Dalam hiburan tu. Lupa habis. Bertengok orang hak main gitar tu. Nak buat pemula apa? Hak angkat gitar tu. Tenggelam dalam gitar. Hak yang hak drum, cara drum. Hak orang bawah, cara bawah. Hak menyanyi, hak cara menyanyi. Tu mana orang yang ahli hiburan lepas tenggelam dalam hiburan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ni kami pergi Korea. Hotel tu paling baik lah yang disediakan oleh muhibbin kita di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma dia tak sangka, kata hotel tu dekat dengan disko. Kami duduk tingkat 6 disko bawah. Taklah ganggu sangat sebab tinggi. Mereka pun duduk dalam bangunan. Jadi sampai pukul berapa, sampai seorang kata sampai pagi baru tahu. Tahu sampai pagi. Sebab Rasulullah SAW, sebab duk dengar muzik gedum sampai pagi. Sampai kita mayang subuh pun, ingatkan habis dengan subuh, tak lagi, lepas subuh ada lagi. Mana apa dapat bila masuk suasana macam tu, dia tak mau keluar, dia syok. Tu syok menari. Tak tentulah satu, tak tengok lagi had dia syok dengan perempuan syok dengan laki-laki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah ahli zikir dengan zikir mereka. Qala wal jam'i ma Allah, dan bertumpu kepada Allah. Bagaimana malaikat bertumpu pada Allah. Kalau malaikat yang qiyam, dia tak kenal hak sebelah kanan siapa, dia tak tahu hak sebelah kiri siapa. Kalau dia rokok, dia tak tahu siapa belah kanan dia siapa, belah kiri dia siapa. Sujud lagi-lagi, malaikat yang sujud tak tahu siapa belah kanan dia, siapa belah kiri dia. Sebab bertumpu pada Allah. Qala li anna al-arwaha la tahtamilu wasawisan nufus,
kerana ruh itu tidak menanggung was-was nafsu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatin, Allahumma nawwir qulubana bil hidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.